Hai, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi. Yalah, inilah buah, nak cerita pasal asal usul buah ni. Buah dabi, di sana buah dabi, tapi ada tempat daerah-daerah lain sebutan dia lain-lain lah bunyi kan. Tapi saya memang daripada kecil memang sebut dabi lah buah ni. Buah ni boleh dibuat jeruk, tapi makan fresh tu lain rasa, jeruk lain, dah ada masin kan, tapi tahan lama lah jeruk. Buah ni kalau dia berbuah setahun sekali tau, tapi kalau buah mula-mula keluar tu memang mahal, sampai 60, 80, sampai 100, cecah 100 pun ada. Tapi kalau lambatkan sangat, buah tu terlalu banyak, jatuh harga sampai RM4, sampai RM10. Memang di Sarawak banyak buah ni. Memang orang sini tak berapa tahulah buah ni kan, tapi orang Sarawak memang tahu. Di Pulau Borneo, Brunei semua tahu buah ni. Buah ni memang sedap. Hai.